Okay gang, hari ni kita buat projek FZ sikit. Aku dah buat custom balancer dekat handlebar FZ ni. Kenapa aku nak custom balancer ni? Okay, FZ ni kan pakai box. So center of gravity motor ni dari tengah-tengah ni sudah jadi ke belakang sikit gang. Macam mana tahu benda ni? Bila lepas tangan kan, steering akan berjoget ni disebabkan bahagian depan motor jadi ringan. Tambahan pula handlebar ni vibrate teruk jadi memang kebas tangan aku kalau ride jauh. Dan custom balancer ni aku akan pasang dekat dalam handlebar ni. Berat dia dalam 145 gram sahaja untuk satu besi. Bang, kenapa tak beli je balancer yang dah siap dekat luar sana? Ni sebab dia gang. Lubang besi ni kecil gang. Dalam 15mm je besar dia. Dan dekat luar sana semua 18mm. Jadi terpaksalah aku custom sendiri balancernya. Tapi besi ni dia longgar sikit tau sebab saiz dia 14mm. So aku balut dengan tip kain untuk bagi dia muat. Macam ni lah rupa dia gang. Lepas tu aku slide in je dekat dalam handlebar tu. Mantap. Okay, kenapa kena pakai handlebar balancer ni? Ni tujuan dia untuk bagi bahagian depan motor ni jadi berat balik tau. Dan dapat kurangkan vibration handlebar. Alright, settle, itulah dia je gang. Okay, jom kita buat quick test. So far aku rasa kan memang berbeza sikit feel handlebar ni. Dan bila aku lepaskan tangan, weh, sudah tak ada joget-joget weh. Mantap. Try lagi sekali. Elok weh, stabil je. Dari segi tangan kebas, aku kena pergi ride jauh dulu. Okay gang, settle sudah buat custom balancer dekat FZ aku ni. Ciao.